mereka bot-bot dalam Global Sumut Flotilla dijangka memasuki zon merah dalam tempoh mungkin beberapa jam dari sekarang, dan keberadaan kapal yang diyakini milik pihak rejim Zionis Israel ini membimbangkan, dan pada masa yang sama mereka mendapati aktiviti drone dalam jumlah lebih kurang 10 unit dikesan sepanjang tempoh ini. Namun belum berlaku sebarang tindakan fizikal, pintasan fizikal ataupun physical intercept, dan seluruh delegasi berada dalam keadaan berjaga-jaga, termasuk persediaan sekiranya bot-bot mereka dipintas dan terputus hubungan. Jadi beberapa perkara telah dimaklumkan kepada saya, tapi kita ikut prosesnya nanti. Maklumat yang terkini, flotilla dijangka memasuki zon merah R3, iaitu kira-kira 100 batu nautika dari Gaza pada jam 9 malam ini, 9 malam waktu Malaysia. Secara langsung dari CCTV yang telah dilengkapkan di atas kapal-kapal telah mula dipancarkan untuk tontonan dunia, dan sekiranya berlaku sebarang insiden, kita doakan misi Global Sumut Flotilla ini berjaya dan para peserta sentiasa selamat, dan kita perlu terus bantu untuk bina naratif bagi menyokong perdamaian di Gaza dan juga usaha GSF ini mencapai kejayaan.